Aku tak patut cakap semua tu kat kau. Minta maaf. Kau ingat dengan minta maaf semuanya boleh selesai ke? Kau faham ke erti emosi seorang ibu yang dicanang anaknya telah meninggal dunia? Salahku ke Shikin? Cempaka tiba-tiba muncul dalam hidup korang. Ya, Luf, aku tahu aku salah. Tapi boleh tak kita jangan perbesarkan isu ni? Masa tu aku tengah emosi, kau pun tengah emosi. Kita boleh selesaikan benda ni dengan cara baik. Demi Cempaka. Emosi. Kau ingat kau boleh lupakan macam tu je? Kau senanglah cakap sebab kau ada dia selama ni. Tapi aku tak pernah tahu pun dia hidup. Ya, Luf, aku faham. Aku buat semua ni pun sebab aku sayangkan Cempaka. Dan dia perlukan kita berdua.